Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Break Education Podcast kita pada pagi ini yang bertajuk Dark Prison, Sisi Gelap Bully Cyber. Hari ini kita akan bincangkan isu yang sangat dekat dengan remaja pada hari ini, iaitu bully cyber. Di mana bully cyber ini berlaku di media sosial lah. Sama ada di WhatsApp, status, komen dalam grup WhatsApp yang macam media sosial lah dan sebagainya lah. Okay. Nampak macam bully cyber ni benda yang remeh, tapi sebenarnya bukanlah perkara yang kita boleh pandang enteng, sebab dia akan memberi efek pada seseorang tu yang dibuli tu. Kita pada hari ini ingin anda membuka mata, adakah kita seorang pembuli atau seorang yang dibuli, atau orang yang hanya tengok kawan atau rakan yang terdekat kita dibuli. Sekarang saya nak anda fikir-fikir dulu. Okay. Sesi podcast kita pada ni bukanlah nak menunding jari siapa yang buli, siapa yang kita nak judge orang tu, kan. Kita hanya untuk memberi pengajaran adakah sesuatu benda, sesuatu cyberbully ni boleh kita lakukan terhadap kawan lain. Bersama saya pagi ini panel jemputan yang sangat hebat dan subhanallah, insyaAllah dia akan memberi ilmu tentang cyberbully ni, iaitu Puan Farah Syahidah yang berasal Selangor, bekerja sebagai eksekutif perundangan bahagian harta intelek. Panel jemputan kita. Hai Farah, apa khabar? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jemput saya hari ini. So harap kita bolehlah santai-santai je lah kita berborak podcast hari ni. So insyaAllah. Saya nak tanyalah, apa pendapat Farah berkaitan cyberbully ni? Pendapat pertamanya kita kena faham dulu maksud bully cyber tu apa. Secara umumnya yang kita boleh faham, bully cyber tu ialah penggunaan teknologi digital dalam atas talian lah, online kan, atas talian, yang digunakan untuk pertama sekali menakut-nakutkan seseorang, mengancam, menghina, menjatuhkan reputasi, dan sebagainya lah. Itu maksud bully cyber. Dia punya medium ialah macam awak sebut awal tadi, ada laman media sosial, email pun boleh, komen kan, email, sedangkan pesanan ringkas, maksudnya dalam sekarang kita guna WhatsApp kan, itu pun boleh termasuk juga medium untuk bully cyber. Maksudnya apa-apa sahaja yang menggunakan rangkaian digital platform, macam tu. So itulah secara umumnya bully cyber. Bully yang, apa contoh bully cyber yang berlaku dalam kalangan remaja? Yes, kita fokus kat remaja. Ada beberapa lah contoh bully cyber yang berlaku di kalangan remaja. Yang pertamanya menyebarkan fitnah ataupun berita yang tak betul. Kedua, menghantar komen atau ulasan yang negatif atau menjatuhkan reputasi. Macam saya sebut tadi, apa maksud bully cyber kan. Kemudian ada juga menghina. Contoh menghina macam kita yang biasa sangat berlaku sekarang, menghina fizikal, body shaming kan. Kau ni gemuk lah, banyak jerawat lah ke, muka tak cantik ke, contoh. Dan ada juga menyebarkan maklumat peribadi, termasuklah gambar ataupun video tanpa kebenaran. Sebab yang tu termasuk dalam pencerobohan privasi. Tapi itu juga termasuk contoh-contoh bully cyber lah.
Dan antara yang saya sebutkan tu memang berlaku lah kan. Kita banyak tengok sekarang dekat social media. Lepas tu nak tanya sikit lah. Adakah bully cyber memang ada mungkin setengah kawan-kawan kita di rumah yang tak tahu bully cyber ni memang sebenarnya dah berleluasa di kalangan remaja. Adakah terlalu banyak ataupun berapa persen yang berlakunya bully cyber ni? Okey, saya terbaca tau sebenarnya. Ada yang mengeluarkan statistik. Tapi itu mungkin secara umum. Mungkin bukan sahaja remaja lah. Dalam rakyat Malaysia ada 27%. Mungkin dalam kalangan rakyat Malaysia yang pernah mengalami bully cyber dan membuat aduan. Itu statistik. Tapi yang kita tak tahu di belakang tu, yang bagi kesan yang negatif kepada seseorang, yang tak ada laporan, yang itu kita tak tahu. Tapi kita sekarang memang zaman media sosial, zaman digital. Kita boleh tengok, walaupun benda tu bukan ditujukan kepada kita, kita pun boleh tengok komen-komen orang kan, remaja ke orang tua ke, semuanya kita boleh tengok. Kalau kita remaja yang komen dekat sosial media tu, dia just ingat dia nak bergurau. Tapi adakah contoh gurauan dia tu boleh menyebabkan kesan kepada orang tu? So sama ada contoh dia buat negatif ke. Kadang dia cakap dia post pasal dia pergi lah contoh. Lepas tu orang komen, alah kau ni dekat sini je pun, takkanlah nak tu. Dia mungkin ingat gurau ataupun dia kenal orang tu. Tapi adakah dia anggap gurauan tu boleh dalam media sosial? Okay. Mungkin saya boleh rephrase balik. Maksudnya adakah gurauan tu boleh dianggap sebagai cyberbully? Maksudnya ini pendapat personal saya lah. Kalau komen-komen yang berbentuk gurauan dan sebagainya, dia bukan dianggap bully kecuali apa yang saya nak sebutkan kat sini. Kecuali yang pertama, semua orang yang dapat komen tu dia faham dan dia selesa yang itu adalah gurauan. Dia kena faham tau. First dia faham dan dia selesa. Kalau dia faham itu gurauan tapi dia tak selesa, itu lain. Itu mungkin boleh jadi cyberbully. Dia kena faham itu gurauan dan dia selesa itulah gurauan. Maksudnya orang yang komen tu, orang yang menerima komen tu. Orang menerima komen. Maksudnya komen tersebut tidak dianggap bully jika penerima komen tu faham dan selesa komen tu adalah bersifat gurauan. Yang kedua, dia bukan bully kalau komen tu tidak menghina, tidak menjatuhkan reputasi ataupun mengancam. Dan yang ketiga, dia tak ada niat untuk menyakiti atau membuli cyber lah. Dia tak ada niat. Memang betul-betul gurauan semata-mata. Betul-betul. Yang terakhir, berlaku sekali-sekala, bukan berulang-ulang. Macam contoh kan, kita nampak interaksi seorang tu dengan kawan. Dan dia selalu nak komen ataupun dia reply story, dia reply status contohnya. Dan dia sentiasa komen yang negatif. Contohnya, alah kau bukan cantik sangat pun. Tiba-tiba bila dia post gambar lain, kau pergi sini je. Contoh. Dan benda tu berulang-ulang. Kalau dah berulang-ulang, itu bukanlah gurauan. Maksudnya semuanya komen apa sahaja yang kita rasakan berbentuk gurauan, ia masih dikira gurauan kecuali apa yang saya sebutkan tadi. Okay, so dianggap gurauan atau tidak, dia depends kepada diri penerima tu lah. Jadi lebih baik kita berhati-hatilah kita komen tu, janganlah kita nak gurau kan. Kalau kawan mungkin boleh lah kot kan. Betul, sebenarnya kan benda berlaku kat diri saya sendiri. Contoh kan, saya dengan adik-adik saya ada 3 orang abang dan 3 orang kakak. Kami family besar. Dan kami boleh katakan gurauan kami agak kasar lah. Mungkin ini bukanlah saya berbuli, tapi nak bagi contoh. Macam contoh kan, bila saya bergurau dengan adik-beradik, sebenarnya sangat kasar. Tapi kami dah terbiasa dan kami tak akan rasa sensitif, tak ada kecil hati. Tapi bila saya bawa gurauan,
family saya kan, kepada inside jokes kan, kepada luar, maksudnya kepada kawan-kawan ke, kepada rakan sekerja ke, tiba-tiba dia jadi benda tu terus jadi sensitif. Dan terus saya rasa macam lah, bukan semua yang kita anggap gurauan tu boleh jadi gurauan untuk orang lain juga. To be honest, sebenarnya ada je yang macam tersentak pula dengan apa yang saya cakap, tapi dalam hati saya, ya Allah, saya tak ada niat pun nak membuli dia ataupun mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Sedangkan itu adalah cuma saya punya jokes yang biasa je dengan adik-beradik. Kan kita pernah kan macam tu kan. Jadi sebenarnya nak kata saya bully ni memang kena hati-hati. Dan kalau boleh janganlah bergurau melampau-lampau. Boleh bergurau tapi tengoklah masa dan keadaan sesuai ke tak. Yelah, betul tu. Kalau nak selamat dia memang kena berhati-hatilah dalam komen kan. Sekarang kan memang semua bila orang pun je kita pun sibuk nak komen. Betul. Itu pun satu juga tu. Bila ada, kita ni pantang kalau ada apa-apa je kan mesti nak komen. Betul. Sedangkan tak perlu pun sebenarnya. Ataupun mungkin macam kita boleh je komen yang baik-baik. Kalau nampak orang tu happy, kita happy untuk dia. Kalau nampak orang tu berjaya, kita doakan untuk dia. Ni kita tidak sibuk nak komen. Betul. Okey lah. Faham. Okey, so, kan kita kan komen contoh tak baik kat orang tu, cyber dan budi. Apa orang tu kesan individu yang kena cyberbullying ni? Kesan panjang lah terhadap orang tu. Kesan panjang kita sebut pasal remaja lah, remaja kan. Kita tengok sekarang saya ada anak buah 11 orang dan termasuk anak saya maksudnya 12 orang. Yang paling besar sekarang tingkatan 4. So itu dah boleh dikira remaja dan seterusnya sekolah rendah lah. Dan bila kita tengok kan diorang memang tak boleh lari daripada social media. Kan anak buah saya sendiri pun dah ada social media, tapi dipantau lah oleh abang dan kakak saya. Bila berlaku macam ni kan, remaja kan, diorang belum cukup matang. Mungkin untuk menghadapi situasi ni, mungkin kalau macam kita dah berumur sedikit, mungkin ada certain orang macam tak apalah, tak payah baca, ataupun tak apalah, abaikan je, tak payah layan. Kita mungkin boleh macam tu. Tapi mungkin remaja tidak. Mungkin remaja macam dia ambil serius apa yang dia komen tu. Dan benda, apakah kesan dia, ini memang yang paling kita tak nak lah. Yang pertamanya boleh menyebabkan mental tu, itu mungkin yang terakhir kot. Yang pertamanya mungkin diorang jadi, apa tu kita panggil distract, diorang terganggu. Contohlah macam saya sebut tadi, kalau benda tu berlaku berulang-ulang dan dibuat oleh orang yang sama, contohnya dekat sekolah ke kan, ataupun dekat social media dia oleh kawan-kawan dia, dan pertamanya memang boleh terganggu. Terganggu dari segi fokus nak belajar, terganggu ataupun mungkin kurang keyakinan diri, mengganggu emosi, mengganggu mental kan. Yang keduanya boleh efek dekat akademik juga. Dia tengah belajar kan, remaja kan. Cuba bayangkan bila dia terlalu, contohlah ada orang komen kat situ, alah dia ni bukannya pandai pun, hari tu exam pun contohlah dapat nombor corot. Kemudian bila dia ambil benda tu terlalu serius, dan bila masa nak belajar tu dia macam, tak payah belajar lah, aku pun kan nombor corot. Buat apa nak siapkan kerja sekolah ni, tak ada, aku kan tak pandai. Bila dia orang ambil, dia orang consumekan benda tu, jadi boleh efek lah akademik kan. Dan kurang keyakinan diri. Boleh potong yang kuyang tu. Okay. Kurang keyakinan diri. Lepas tu mungkin boleh jadi kebimbangan, anxiety. Yang paling kita tak nak yang terakhir tu memang masalah mental lah. Yang mana pun banyak berlaku sekarang, kesan-kesan buruk kan. Betul lah, bila kita terganggu dengan benda tu, kita akan asyik fikir bayang. Bila nak buat semua kerja pun, orang ni lah macam ni, dia pernah komen aku macam ni, tak payahlah. So dia memang betul lah beri efek lah. Masa panjang juga Okay, peranan kita sebagai rakan sebaya, apa yang patut kita buat sekiranya kita nampak kawan kita tu dibuli, cyberbully lah dalam media sosial? Adakah kita berdiam diri tu, maksudnya benda tu kita setuju ke dia kena bully? Apa tindakan kita lah kalau kita nampak kawan kita
saya nampak Farah ada post pergi shopping mall contohlah. Orang komen dekat Farah, Farah ni pergi shopping pun nak tunjuk contoh. Itu ialah shopping itu kita macam nampak dia macam kena cyberbully. Tapi apakah tindakan kita kalau macam tu? Adakah kita nak kena komen balik ke ataupun backup ke? Okay. Kalau kita nampak kalau kita kena bully kan, yang pertamanya jangan tinggalkan dia bersendirian. Maksudnya kalau contoh kita nampak kan, contohlah lepas tu besoknya kan kita pergi sekolah, kata kau nampak tak dia komen macam tu. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Dia terima ke tak benda tu sebagai gurauan ke, dia ambil benda tu serius ke, dia abaikan ke, dia terlalu memikirkan komen tu ke. Yang penting jangan tinggalkan dia sendirian. Kita bercakap dengan dia, kita tanya dia, kau okey tak? Mungkin boleh nasihatkan dia masa tu. Yang penting maksudnya jangan tinggalkan dia sendirian. Jangan, kalau kita dah nampak tu kan, jangan biar dia. Kita tanya dia, kau okey tak? Dan kalau kita rasa kita nak nasihatkan dia, kita abaikan je boleh tak? Dia kan memang macam tu. Ataupun macam kau jangan ambil serius sangat. Ataupun blog tu mungkin terpulang kepada penerima komen tu. Maksudnya kita nasihatkan tu, kita lebih kepada macam kita tanya apa perasaan dia. Macam tu. Yang keduanya, kalau macam saya sebut tadi, benda tu dikira bully cyber kalau dia berlaku selalu dan berulang-ulang. Itu tadi yang betul. Kalau benda tu mungkin sekali-sekala ataupun dibuat oleh orang yang lain, ataupun mungkin orang tu tak kenal dia pun. Maksudnya tak wajar pun untuk dia ambil serius sebab mungkin orang tu tak kenal dia. Mungkin orang tu tak siapa-siapa kan, just nak tinggalkan komen. Ataupun bila cek, tak kenal pun orang ni siapa. Jadi kita boleh nasihatkan dia, tak payah layan, abaikan je semua ni. Kalaulah itu kalau tak berulang-ulang, tapi sekiranya berulang-ulang dibuat oleh orang yang sama, orang yang kita kenal, orang yang rapat dengan kita, contohnya kawan sekolah ke, jiran ke, mungkin kita boleh kumpulkan bukti. Maksudnya boleh screenshot, mungkin boleh simpan gambar dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya pertama kalau contoh kita nak ambil tindakan, kita boleh bagi tahu parent. Saya cakap, okey, ini anak makcik buat macam ni ke. Saya nampak anak makcik komen macam ni ke. Ataupun ibu bapa bercakap sama ibu bapa kan. Kita boleh maksudnya berbincang secara baik. Dan kita tunjukkanlah. Sebab kan, macam contoh, ibu bapa bila kita komen pasal anak dia, mesti dia kata, anak saya baik, anak saya tak ada macam ni. Dan bila kita tunjukkan komen, bila kita tunjukkan bukti, so dia orang nampak lah, ni akaun siapa, ni akaun anak ke, bukan ke, betul ke dia orang cakap macam ni. Ataupun macam saya cakap tadi, melalui WhatsApp pun boleh. Kita tunjuklah perbualan WhatsApp tu, kenapa anak makcik cakap macam ni ke. Ataupun kalau macam contoh, kawan-kawan tu sendiri nak conference sesama kawan, tunjuklah kenapa kau type macam ni, kenapa kau cakap aku macam ni, macam tu. Maksudnya bukti tu penting. Untuk confront, untuk berjumpa itu nombor 2. Yang penting kalau benda tu selalu berulang lah. Kalau mungkin sekali-sekala dan orang kita tak kenal, terpulang lah, macam tu. Dan yang seterusnya, saya rasa lah sangat penting untuk remaja ni jaga privacy. Maksudnya mungkin dalam Islam pun cakap kita kena sentiasa bersederhana. Kalau jangan buat keputusan ataupun jangan tunjuk sangat masa kita bahagia, masa kita terlalu sedih, masa kita dalam masalah ke. Maksudnya jaga privacy kita supaya kita tidak mendatangkan fitnah ke, ataupun tidak membuatkan orang tertanya-tanya ke, macam tu kan. Ataupun contohlah macam kita boleh post gambar ke apa ke waktu yang memang ada hari yang special. Macam contohnya hari jadi, hari lahir ke, ataupun tengah sambut apa, hari keluarga, contoh dengan keluarga kan. Jadi orang pun cakap, oh ni tengah sambut birthday. Takkanlah birthday pun kita nak jealous kan. Semua orang ada tarikh. Kalau kita hidup kan, semua orang ada hari lahir. Takkanlah itu pun nak jealous. Jadi jaga privacy tu lebih kepada macam post hanya benda-benda yang perlu je. Yang macam
setakat mungkin macam kita kan suka kan beli air ais sedap susu matcha. nak. Kita nak tunjuklah kita beli air matcha, strawberry macam tu. Faham je. Cuma mungkin dah boleh kurangkan. Kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang macam okey, tak ada masalah, tapi bila kita dah start saya berbudi, dah dapat komen-komen yang tak baik tu, mungkin kita dah boleh kurangkan kot. Dah boleh jaga privacy. Macam tu. Okey, saya nak tanya pendapat Farah lah. Antara bully cyber dengan bully apa kita panggil secara fizikal, mana di antara dua tu yang macam paling memberi efek yang paling teruk lah seorang? Sebenarnya tak ada yang lagi teruk ke lagi baik ke, dua-dua teruk. Cumanya kalau melibatkan fizikal, itu dah masuk kes jenayah. Itu dah, bully tu dah jadi lain, dia jadi kes jenayah. Macam contohnya kita tengok dekat berita sekarang, kes di UPNM, dan juga ada beberapa tempat lain. Dan baru ni saya ada tengok, ada tak tengok dekat Allahu Akbar, saya tengok kan budak tu kan, budak lelaki, dia angkat budak tu ramai-ramai. Macam ada je. Lepas tu dia Allah, dia pergi dekat budak tu kat tiang kan, dia kena alat sulit. Dia letak alat sulit tu kat tengah-tengah tu. Masya-Allah. Bila saya tengok tu, saya macam, sebab saya ada seorang anak lelaki. Saya macam, ya Allah, kenapa budak-budak ni buat macam tu sekali? Tapi nak bagi tahu, dua-dua pun teruk. Bila dia melibatkan fizikal, itu dah jadi kes jenayah. Boleh dikenakan hukuman yang lebih berat lah. Cuma bully cyber, dia mungkin tidak sentuh fizikal, tapi disentuh mental. Cumanya bila dia dah jadi makin teruk, akan menyebabkan tadi lah isu mental health dan sebagainya. Tapi dua-dua teruk lah. Maksudnya janganlah pula kata, aku tak bully fizikal, aku bully cyber je. Tak ada amount of bully yang baik. Nama pun bully memang lah. No bully. Kita pandang dia macam betul dalam bully kan. Tapi betul lah tu, dua-dua memang baik. Tapi bagi saya, bully fizikal lagi tu, sebab dia boleh membawa kepada kematian secara drastik. Maksudnya kan kalau dia kena bully apa semua, dia kan boleh mati macam tu je kan. Tapi kalau macam dekat cyber, dia just mengambil masa yang panjang lah untuk dia terus menjadi sesuatu. Betul. Tapi kan nak tahu tak, ada, tak tahulah awak tahu ke tak, ada satu kes yang seorang perempuan India, nama dia Rajaswari, ataupun Isha nama dia. Dia dikatakan membunuh diri. Dia pempengaruh TikTok, dia influencer macam TikTok. Macam ada dengar. Ada kan, ada satu kes tu dulu. Dia membunuh diri, dikatakan bunuh diri, dan dia dah meninggal lah. Disebabkan terlalu tertekan dengan bully cyber. Dan orang yang membuli dia tu dah dihadapkan di mahkamah dan dia mengaku bersalah. Jadi maksudnya, walaupun bully cyber, dia pun boleh menyebabkan kematian. Sebab bila saya kata tadi melibatkan isu mental health dan sebagainya, benda tu akan efek juga kita punya perbuatan, akan efek juga tindakan seseorang. Dan kalau sampai dia pun mengambil nyawa sendiri, maksudnya apa bezanya bully cyber dan bully fizikal? Dua-dua pun boleh menyebabkan benda yang kita tak nak, na'udzubillah, kematian. Jadi teruklah dua-dua ni, janganlah kalau boleh ke arah bully tu. Betul. Kadang-kadang kita sedar tu kan, tanpalah kita sedar, tiba-tiba kita pun termasuk di kalangan tu. Macam mana termasuk di kalangan bully tu? Bully cyber ke maksudnya? Mungkinlah saya nak letak ni di penutup. Tapi sebab awak dah tanya, kita kan orang Islam kan, saya nak menyebut satu hadis Nabi. Saya sangat suka hadis ni sebab saya belajar ni masa sekolah menengah lah. Tapi saya pegang dengan hadis ni sebab ini adalah macam basic. Hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Dia kata, Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Maksudnya seorang muslim tu, yang muslim adalah muslim yang lain terselamat daripada tangan dan lidahnya.
maksudnya seseorang Muslim tu bila dia bergaul dengan Muslim yang lain tu terselamat daripada lidah dan tangannya. Hadis Nabi ni sebut ni 1400 tahun yang dulu. Nabi sebut lidah dan tangan. Lidah tu maksudnya percakapan apa yang keluar pada mulut kita. Dan tangan, dulu tangan ni guna untuk fizikal kan, bertumbuk ke pergi berperang kan. Berperang tu tidaklah cop. Maksudnya bertumbuk dan bergaduh. Macam tu. Berbentuk fizikal. Maksudnya tak boleh pukul orang sesuka hati, tak boleh menyebabkan kecederaan kepada orang menggunakan tangan. Tangan tu fizikal lah, badan lah kan. Tapi Nabi sebut juga lisanihi, mulut. Tapi bila kita tengok zaman sekarang, social media, kita guna apa? Kita guna tangan. Kita taip guna tangan. Maksudnya seorang Muslim tu mesti terselamat daripada Muslim yang lain, daripada tangan dan lidahnya, daripada mulut kita, daripada kita menaip, itu pun dikira tangan. Maksudnya kita ni dikira seorang Muslim lah, dikira orang Islam. Kalau kita tak ada guna tangan dan lidah kita untuk menyakiti orang lain, macam tu. Maksudnya tak kira lah boleh cyber ke, boleh fizikal ke, bercakap ke, menaip sekalipun. Sebab ni zaman sekarang yang kita guna menaip kan. Zaman Nabi dulu tak ada type-type kan. Kalau tak kenapa dulu tak ada mulut je kan. Jadi maksudnya benda tu terpakai. Hadis Nabi tu terpakai juga dekat sekarang ni. Yang kita kena ingat, yang saya masih berpegang teguh dengan hadis ni. Sebab itu adalah sifat orang Islam. Menyelamatkan orang Islam yang lain daripada percakapan buruk, daripada perbuatan yang jahat, daripada penulisan-penulisan yang menyakitkan hati. Macam tu. Jadi saya nak menyuruhlah kepada baju-baju luar sana kan. Janganlah guna. Jagalah tangan kita. Betul. Dan mulut. Okey. Jadi kat sini konklusinya adalah dua-dua bully tu, perkataan bully tu dulu sama ada bully cyber ataupun bully fizikal, memang benda yang tak baik. Memang kita patut jauhilah benda ni. Betul. Lagi-lagi remaja yang kadang kita tak main cakap je, main type je, tak fikir apa akan jadi pada seorang tu. Kan? Betul. Okay. Lepas tu nak tanya Farah, ke mana mangsa boleh macam dia dah contoh saya kena bully. Lepas tu saya nak mengadu kat mana untuk mengadulah untuk report benda tu. Bila kita sebut pasal remaja ni, tak boleh tidak semuanya bermula pada rumah. Maksudnya peranan ibu bapa tu sangat penting. Ini bukan klise. Betul. Bukan klise. Ini kita dah sebut lama daripada dulu lah sampai sekarang. Kita cakap ibu bapa tu penting, rumah tu madrasah pertama, ibu madrasah pertama. Dan saya sebagai ibu bapa, saya verify benda tu memang betul. Maksudnya cara didikan kita, apa yang kita tunjukkan dekat anak-anak, itu sangat penting. Jadi siapakah orang yang paling penting untuk menangani masalah ni? Kan? Maksudnya kalau kita bully cyber, orang yang sepatutnya yang anak-anak ni cari ialah ibu bapa. Betul. Kita remaja lagi kan, takkan nak pergi sendiri. Betul. Takkan nak pergi report polis tiba-tiba kan. Polis saya kena bully cyber macam tu. Jadi yang pertama saya memang tekankan kepada ibu bapa. Maksudnya kalaulah anak-anak ni terasa sedih ataupun dia ambil serius satu komen tu, boleh bagi tahu ibu bapa. Dan ibu bapa pula janganlah meremehkan apa yang anak tu rasa kan. Macam contoh dia kata ibu tengok ni dia cakap saya ni. Janganlah pula kita alah tak ada apa lah tu macam tu kan. Dan ada pula setengah ibu bapa ni yang macam agresif pula, yang macam kau kata anak aku macam ni, siap dia. Maksudnya kita assume yang ibu bapa ni adalah orang yang matang. Dia dah dewasa kan, dah ada anak kan. Jadi dia boleh fikirlah apa yang step yang terbaik. Sebabnya kita nak mengelakkan benda-benda yang dah lah kena bully cyber, lepas tu benda tu pun makin teruk pula, tiba-tiba viral pula, tiba-tiba melibatkan orang lain pula. Bila ibu bapa ni dia tahu nak ambil langkah yang betul, maksudnya mungkin pergi jumpa ibu bapa tu, cakap elok-elok dulu, anak awak komen macam ni lah, bolehkah awak tengok apa social media dia ke, boleh tak pantau telefon dia ni ke, sebab anak saya terganggu macam tu. Jadi ibu bapa sangat penting. Saya rasa
pertama sekali ibu bapa lah yang ibu anak-anak ni perlu cari. Yang keduanya, kalau contoh benda tu berlaku di sekolah contohnya, ibu jika berlaku di sekolah, guru. Yang keduanya guru lah. Tapi pada saya, guru ni mungkin boleh menjadi tempat meluah lah, ataupun dari segi kaunseling. Cuma untuk mengambil tindakan yang seterusnya, saya rasa last kali ibu bapa juga yang akan dipanggil. Sebab tu anak dia. Betul. Takkan guru pula yang nak ke depan kan. Tapi peranan guru ni pun penting. Dan sama juga, guru tak boleh meremehkan. Jangan meremehkan aduan anak-anak ni. Kita tak tahu dah berapa lama dia tahan. Kita tak tahu dia dah simpan berapa lama kan. Dan bila dia rasa tak ada orang yang nak dengar apa dia cakap, bila dia rasa anak-anak ni tak rasa diabaikan, nanti dia melibatkan masalah lain pula. Sebab apa? Macam contoh kan, ibu bapa dan guru ni penting sebab anak-anak ni menghabiskan masa banyak di sekolah. Kan, berapa? Sehari 8 jam kot. Sama macam ibu bapa pergi kerja. 8 jam dekat sekolah. Siapa lagi dia nak percaya kalau bukan guru? Dan mungkin ada setengah pula yang macam ibu bapa dia mungkin kurang mengambil perhatian atau mungkin busy. Jadi siapa lagi anak-anak yang nak pergi kan? Takkan dia nak pergi kat tiba-tiba pula dekat jiran ke kan? Takkan dia nak pergi dekat cerita lain pula kan? Cerita lain pula. Jadi viral lagi. Jadi saya rasa ibu bapa dan guru ni peranan yang sangat penting lah untuk macam mana menjadi orang yang anak-anak ni percaya. Jadi kat sini ibu bapa memang kena main peranan penting lah di rumah. Kalau tu yang benarkan diorang ada handphone. Betul. Jadi ibu bapa lah juga kena pantau emosi anak-anak. Kadang ni anak-anak ni dia contoh dia dalam grup WhatsApp dia ada grup kelas. Dia grup kelas tak ada guru, tak ada guru. Yang antara kawan-kawan dia je lah. Sama-sama kita tak tahu dalam chat tu apa yang diorang bincangkan. Sebab kadang diorang ni kau dah lah berbusuk contohlah, kau dah berbusuk ni lah, diamlah kau ni So diorang ada perbualan tu dah kira macam cyberbully jugalah dalam grup sebab dia body shaming kan. Boleh jadi So mungkin anak-anak ni dah lama simpan tak apalah dia ni. Dalam lama tu dia akan jadi meletup juga kan. So dari situlah mak ayah kena tengok juga. Kadang-kadang anak-anak pun dia tak nak privacy juga dengan mak kan, dengan mak ayah kan. Tapi kita sebagai mak ayah lah memang kena tanya ada apa masalah. Betul, kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Sibuk mana pun kenalah tengok sebab dia. Kalau kita biar lagi dia jauh lah dengan kita kan. Betul. Yang kedua guru sebab kat sekolah tak bagi Nisa memang ibu bapa lah macam Farah cakap tadi. Rumah lah madrasah pertama semua tu kan. Memang ayah lah sebab dia yang paling rapat dengan anak-anak kan. Mungkin di luar sana tak tahu kan apa kesan pada si pembuli tu. Tadi macam saya dah tanya Farah, ibu bapa kena ambil tindakan kan. Okay. Bila ibu bapa ambil tindakan, adakah pembuli itu boleh dikenakan undang-undang? Okey, kita tak ada akta yang khusus untuk bully cyber. Tapi baru-baru ni 2025 kita ada pindaan akta kanun keseksaan yang memperluaskan hukuman untuk bully, yang mana dia merangkumi bully cyber dan juga bully emosi. So kita ada akta komunikasi dan multimedia 1998. Kita ada akta 233 yang mana akta ni dia akan memberi hukuman kepada orang yang menggunakan rangkaian digital platform ni, rangkaian media ni untuk mengancam menghina dan menakutkan seseorang. Mungkin dulu aktanya ialah tentang bully sahaja, tapi sekarang bully itu dah merangkumi bully cyber dan juga emosi. Macam contoh, tahu tak kes yang Akasha Diana yang dia kena stop dengan seorang lelaki bertahun-tahun. Ada seorang tu lah, kalau ada yang tahu, dia kena stop dengan seorang lelaki ni yang meminati dia dalam diam, tapi makin lama makin berani. Dia mula-mula dia just macam email, lepas tu dia ikut semua platform social media, dia tahu gerak-geri Akasha tu.
Dan selama 8 tahun. Wow. Sampailah 2024. Lama. 2024 saya rasa. Barulah Akasha ni bagi tahu, tapi dia bagi tahu tu dekat X, platform X. Sebab dia dah tak tahu macam mana nak luahkan. Dan dia macam pihak polis pun tak berjaya settlekan. Dan akhirnya saya rasalah dia adalah kes yang pertama yang menggunakan akta pindaan tu. Sebab dia dah melibatkan, sebab lelaki tu tak mengganggu dia secara fizikal. Lelaki tu cuma macam bagi komen dekat setiap posting dia, lepas tu follow semua social media dia, dan lelaki tu tahu mana je dia pergi. Creepy kan. Macam tu. So cuba bayangkan 8 tahun. Lama kan, mesti macam mana? Mental kan. Macam mana Akasha tu dia boleh. Jadi so pindaan undang-undang ni berkaitan kanun kesesaan ni akan saya sebenarnya semua orang rakyat Malaysia memang mengharapkan adalah akta yang khusus untuk bully cyber kan. Tapi benda ni pun berlaku sikit demi sikit lah dulu. Betul lah tu. Tapi maksudnya Akasha macam kes Akasha ni, dia kenapa dia tak bertindak awal? Sebenarnya panjang. Mungkin boleh tengok nanti, saya akan share lah dekat mungkin di platform X start saya 2024. Dia menceritakan semuanya. Saya rasa bukanlah saya tak sesuai lah kalau saya nak cerita kat sini. Faham. Jadi adalah perundangan baru, undang baru. Tidaklah baru, cuma dia tambah baik. Untuk cyberbullying. Jadi bermaksud sebenarnya kes cyberbullying ni dah berleluasa dah sampai kena ada tambah perundangan. Macam perbarui perundangan pindaan lah. Kita panggil. Okay, betul. Okey. Alhamdulillah banyak kita dapat ilmu baru cyberbullying ni. Mungkin di luar sana tak tahu apa tu cyberbullying kan. Tapi hari ni kita dapat banyak ilmu je. Iaitu apa itu cyberbullying, kesan cyberbullying, macam mana nak apa tindakan kita sekiranya kawan-kawan kita kena bully ke, apa seterusnya kita sebagai dibuli, apa kita kena buat. Banyak kita tahu. Jadi kita pun tahu ada penambahan perundangan baru kan. Kita serahkan dulu, sebelum tutup kita serahkan dulu pada panel jemputan kita untuk membuat konklusi akhir daripada panel yang cantik kita hari ini. So konklusinya saya sukalah tajuk bully cyber kan. Sebab kita nanti ke depan pun ada anak-anak. Jadi kita tak tahu ke depan nanti dunia digital ni macam mana pula cabaran dia kan. Sekarang pun dah macam ni, dah melibatkan kematian dan sebagainya. Jadi yang ke depan kita tak tahu macam mana. Jadi pesanan saya merayu kepada diri sendiri dan terutamanya ibu bapa di luar sana kan. Kita kalau boleh pantau je lah apa yang anak-anak buat, bukan secara kita pantaulah apa yang anak-anak buat melalui social media dan juga aktiviti harian. Sekarang ni bukan nak cakap pasal social media je, aktiviti harian pun sama. Sebab benda tu berkait kan, daripada bully cyber menjadi bully fizikal ataupun bully fizikal menjadi bully cyber. Pantau apa yang anak-anak consume setiap hari. Sebab macam-macam sangat yang kita tengok kat luar sana kan. Jadi peranan kita sebagai masyarakat ni, terutamanya ibu bapa, itulah sangat penting. Saya tak boleh nak tekankan benda lain sebab ibu bapa ni memang kita yang bagi anak-anak kebebasan untuk ada social media, ada telefon dan sebagainya. Jadi kita memang kena kawal dan pantau lah. Dan seterusnya kepada masyarakat, kalau boleh bukanlah kalau boleh, maksudnya kita ni kan orang Islam kan. Macam saya sebut tadi, kena jaga lidah, kena jaga tangan. Kalau kita tak ada apa-apa yang baik kita nak cakap ataupun komen, tak payah cakap apa-apa. Dan kita kena ingat, kita ni pendapat kita tak penting pun. Tak semua benda kita kena komen kan. Sebab tu saya cakap, kalaulah apa komen kita tu mendatangkan baik, mendatangkan faedah, silakan.
Tapi kalau hanyalah sekadar nak menambah perisa, nak bergosip, menambah dosa dan sebagainya, tak payahlah kan. Kita ni banyak lagi benda nak buat. Betul. Macam tu. Kan? Baik kita tengok anak-anak kita. Jangan nak sibuk juga. Betul. Nak juga Ataupun kan, kita ajar anak-anak kita macam mana nak berkomunikasi di alam maya. Itu adalah lebih baik. Maksudnya ke depannya anak-anak akan bekerja, anak-anak akan masuk universiti. Jadi kita gunakan ilmu-ilmu yang kita tahu di dalam social media tu, macam mana nak email, macam mana nak berkomunikasi melalui WhatsApp, macam mana nak beradab. Contohnya banyak kan kita dengar sekarang, Gen Z ni kalau cari kerja WhatsApp HR macam tu je kan. Bukan, maksudnya tak ada adab, tiba-tiba ada kerja kosong ke. Jadi kenapa tidak kita ajarkan benda-benda yang tu. Ataupun cara WhatsApp lecturer. Maksudnya sebab benda tu memang kena diajar. Kalau macam contoh kan, kita tengok dekat social media ramai sangat, oh macam ni je student cakap dengan lecturer, oh macam ni je WhatsApp lecturer tengah-tengah malam ke apa kan, tak ada salam, tak ada apa. Lebih baik kita mak bapak ajar macam mana nak berkomunikasi di alam maya, supaya anak-anak ni tahu do and don'ts. Jangan komen macam ni, jangan bercakap main cakap je, main taib je. Sesama kawan-kawan pun sama, macam tu lah. Jadi kita ingatlah kita ni ada akhirat. Apa yang kita cakap, apa yang kita tulis akan ditanggungjawabkan. Macam tu. Jadi jauhi buli daripada anak di luar sana. Saya doakanlah semua berjaya dunia akhirat. Janganlah terjebak dalam kes buli ni. Macam tu. Alhamdulillah, kita telah pun selesai sesi perkongsian yang bermakna dan membuka minda kita semua tentang cyberbully pada masa ini. Kita harap hari ini bukan saja dapat ilmu, tapi dapat keinsafan dan kesedaran daripada panel kita berkongsi tadi. Terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini, Puan Farah Syahidah. Betul? Betul. Okey. Sangat banyaklah yang kita dapat tadi, macam saya cakap tadi, semua benda. Semoga kita berjumpa di lain hari, InsyaAllah, di podcast seterusnya. boleh nak jemput saya lagi ke? Ya, InsyaAllah kami nak jemput lagi. Sebab banyak ilmu yang macam wow yang kami dapat. Sebab kan macam saya sendiri pun tak sempat lah nak, sebab kita ada pengalaman. Jadi kita tak tahu kan macam mana orang yang hadapi tu kan. Jadi kita tak sempat nak study lebih. Jadi bila panel kita Puan Farah ni share, wow, banyak sebenarnya kita tak tahu. Jadi itulah. Terima kasih banyak pada hari ini ya. Kita sama-sama belajar. Ya, betul. Okey, sebelum kita tutup podcast kita pada ini, saya nak pesan kepada remaja di luar sana, jadilah generasi yang bukan sahaja bijak di media sosial, tetapi berakhlak dan bertanggungjawab. Bantu kawan, jangan diam. Lapor bila kawan kita kena bully. Okey, jumpa lagi di podcast seterusnya. Beri Education, Sembang isu sampai rasa.